Rugi kalau ke Langkawi korang tak buat aktiviti ni. Aktiviti apa? Kita panggil dia, kita buat jet ski tour dari pulau ke pulau. Bermula daripada Pantai Cenang ni, kita akan bergerak daripada pulau ke pulau. Bayangkan perjalanan jet ski ni selama 4 jam. Jadi memang puas hati habis lah. So mudah je berurusan. Kalau korang teringin nak main jet ski, korang contact dengan Langkawi Go. Diorang akan uruskan everything untuk korang. Korang tinggal datang dan terus naik jet ski. Menarik tentang perjalanan jet ski ni yang aku nak ceritakan dengan korang, rupanya dia ada ilmu-ilmu yang tersendiri tau. Yang undang-undang je kita wajib follow supaya tak berlaku kemalangan. So sampai je di Pantai Cenang ni, tengok pasir dia yang cantik ni. Dah ada jet ski yang tersusun dan menunggu kita. Korang jangan risau, korang book awal dengan Langkawi Go. Dia akan uruskan. Korang tinggal datang ikut timing yang dah diberikan lah. Best part, kalau ada anak kita boleh bawa. Cuma cadangan aku, bawa lah anak yang 7 tahun dan ke atas lah. Yang ni antara ilmu dia, formation yang betul-betul kena buat bila naik jet ski dalam kumpulan. So siapa nak tengok pengalaman naik jet ski ni, korang komen jet ski bro.